Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Harun dan sekarang sedang menjalani pengajian Sarjana Muda Psikologi dengan kepujian. Saya sekarang berada pada semester ke-13. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk kod etika mengenai kecekapan profesional dalam psikologi bagi kursus ABPC 2203 Etika dalam Psikologi. Pembentangan ini akan menghuraikan bagaimana kecekapan profesional menjadi asas utama dalam memastikan amalan psikologi dilaksanakan secara beretika dan bertanggungjawab. Kita tengok pada slide kedua. Psikologi merupakan satu profession yang melibatkan kuasa dan pengaruh terhadap pemikiran, emosi serta tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, setiap tindakan ahli psikologi memberi kesan langsung kepada kesejahteraan klien. Justru etika amat diperlukan untuk mengawal amalan profesional supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa atau kecuaian. Dalam konteks ini, kecekapan profesional menjadi teras kepada amalan beretika kerana tanpa kecekapan, perkhidmatan yang diberikan mendatangkan kemudaratan. Kita tengok pula slide ketiga. Mengapa kecekapan profesional penting? Kat sini kita akan huraikan mengapa ia penting. Pertama, kecekapan profesional penting untuk melindungi kebajikan klien. Klien datang dalam keadaan yang mungkin rapuh secara emosi dan memerlukan bantuan yang tepat. Kedua, kecekapan membantu mengelakkan salah laku profesional seperti salah diagnosis atau penggunaan teknik yang tidak sesuai. Kemudian, ketiga, ia mengekalkan integriti profesion psikologi. Jika ahli psikologi tidak kompeten, reputasi keseluruhan profesion akan terjejas. Kita tengok pada slide keempat, definisi kecekapan profesional. Kat sini kita faham kecekapan profesional merangkumi 3 elemen utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pengetahuan merujuk kepada kefahaman teori dan konsep psikologi. Kemahiran merujuk kepada kebolehan mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Nilai pula berkaitan dengan prinsip moral dan etika yang memandu tindakan profesional. Kita tengok menurut Barnett dan Johnson pada tahun 2008 mengatakan kecekapan ialah keupayaan untuk memberi perkhidmatan yang berkesan dan beretika. Kita tengok slide tajuk kecekapan sebagai proses sepanjang hayat. Yang kita faham, kecekapan bukan sesuatu yang statik. Ia bukan hanya diperoleh melalui ijazah semata-mata. Sebaliknya, ia perlu dibangunkan, dikekalkan dan dipertingkatkan secara berterusan melalui pendidikan lanjutan, latihan profesional dan pengalaman praktikal. Ahli psikologi perlu sentiasa mengikuti perkembangan ilmu semasa agar intervensi yang digunakan relevan dan berkesan. Kita tengok pada tajuk seterusnya, kod etika dan kecekapan profesional. Hampir semua kod etika profesional menekankan 3 perkara utama. Pertama, ahli psikologi mesti bekerja dalam had kompetensi mereka. Kedua, mereka bertanggungjawab untuk meningkatkan kemahiran secara berterusan. Ketiga, mereka perlu membuat rujukan apabila kes melebihi kepakaran mereka. Maksudnya apabila mereka tidak mampu mengendalikan sesuatu urusan klien, jadi mereka boleh rujuk kepada orang yang lebih tahu. Ini menunjukkan bahawa kecekapan adalah prinsip sejagat dalam etika profesional. Kita tengok pada kod etika APA pada tahun 2010. Menurut kod etika APA ataupun American Psychological Association ataupun Persatuan Psikologi Amerika, ahli psikologi hanya boleh mengamalkan perkhidmatan dalam sempadan kompetensi mereka.
Kompetensi ini berdasarkan pendidikan, latihan dan pengalaman yang diperoleh. Mereka tidak boleh bekerja di luar bidang kepakaran tanpa persediaan yang mencukupi. Ini bertujuan untuk memastikan klien menerima perkhidmatan yang berkualiti dan selamat. Kita tengok slide seterusnya. Prinsip penting APA ataupun American Psychological Association. Terdapat 3 prinsip utama ditekankan. Pertama, kesedaran terhadap hak diri, iaitu ahli psikologi mesti tahu batas kemampuan sendiri. Kedua, tanggungjawab pembangunan profesional, iaitu mereka perlu sentiasa menambah ilmu dan kemahiran. Ketiga, perlindungan klien sebagai keutamaan dalam setiap keputusan profesional. Kita tengok pada slide seterusnya, Kod Etika APS ataupun Australian Psychological Society ataupun Society Psikologi Australia melalui Standard B menekankan aspek kompetensi. Mengatakan, ahli psikologi hanya boleh menyediakan perkhidmatan dalam bidang kepakaran masing-masing. Selain itu, keadaan emosi dan fizikal mereka tidak boleh menjejaskan perkhidmatan yang diberikan. Ia menunjukkan bahawa kesejahteraan profesional sendiri juga mempengaruhi tahap kompetensi. Jadi, prinsip penting APS. APS ataupun Australian Psychological Society menekankan penggunaan pengetahuan berasaskan sains dalam amalan. Selain itu, penjagaan kendiri profesional amat penting bagi memastikan prestasi kerja tidak terjejas. Mereka juga perlu mematuhi kod etika serta undang-undang yang berkaitan. Kita tengok pada slide seterusnya. Kod etika ACA pada tahun 2005. Kod etika ACA menekankan amalan dalam sempadan kompetensi. Di samping itu, ia memberi penekanan kuat terhadap kepekaan budaya dan kepelbagaian klien. Kesedaran kendiri kaunselor juga sangat ditekankan supaya bias peribadi tidak mempengaruhi perkhidmatan. Kita tengok slide seterusnya, prinsip penting ACA. ACA menggabungkan kompetensi dengan sensitiviti budaya. ACA menggabungkan kompetensi dengan sensitiviti budaya. Kita tengok pula. Kaunselor perlu mengikuti pendidikan profesional berterusan serta mengamalkan refleksi kendiri untuk memastikan amalan sentiasa relevan dan adil kepada semua klien. Dan pada slide seterusnya, Kod Etika Kaunselor Malaysia atau Lembaga Kaunselor. Dalam konteks Malaysia, kaunselor perlu sentiasa menilai dan meningkatkan kompetensi mereka. Mereka juga digalakkan mendapatkan penyeliaan profesional sebagai sebahagian daripada amalan beretika. Selain itu, mereka mesti bertindak secara bertanggungjawab dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Tengok pada slide seterusnya, prinsip bersama semua kod etika. Secara keseluruhannya, semua kod etika berkongsi prinsip yang sama, iaitu hak kompetensi mestilah dihormati, latihan dan pembelajaran berterusan perlu dilaksanakan, rujukan harus dibuat apabila kes berada di luar jangkaan. Ini menunjukkan keseragaman nilai etika dalam profesi psikologi di peringkat global. Kita tengok slide seterusnya. Tajuk besar dia kecekapan dan kebolehpercayaan profesional. Pertama, klien akan lebih mempercayai ahli psikologi yang menunjukkan tahap kompetensi yang tinggi. Kecekapan
meningkatkan kredibiliti dan reputasi profesional. Sebaliknya, kesilapan etika boleh merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap profesion psikologi secara keseluruhan. Ya, slide seterusnya, kecekapan dan keberkesanan intervensi. Intervensi akan lebih berkesan apabila sesuai dengan kepakaran ahli psikologi. Jika seseorang bekerja di luar kompetensi mereka, risiko kemudaratan kepada klien juga akan meningkat. Oleh itu, kecekapan bukan sahaja melindungi klien, malah melindungi profesional itu sendiri daripada tindakan undang-undang atau disiplin. Tengok pada slide seterusnya, peranan refleksikan diri. Refleksikan diri penting untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Ahli psikologi perlu sedar akan bias dan nilai peribadi yang mungkin mempengaruhi keputusan. Penjagaan kendiri juga merupakan tanggungjawab etika kerana keletihan atau tekanan boleh menjejaskan kualiti perkhidmatan. Ya, pada slide seterusnya, tajuk seterusnya, rujukan sebagai tindakan beretika. Okey. Rujukan bukanlah tanda kegagalan profesional yang kita faham. Sebaliknya, ia menunjukkan integriti dan kebertanggungjawabkan kerana mengutamakan kepentingan terbaik klien. Tindakan ini mencerminkan profesionalisme yang tinggi. Kita tengok pada slide seterusnya. Sebagai rumusan, kecekapan profesional merupakan teras etika dalam psikologi. Kod etika memberi panduan yang jelas mengenai hak dan tanggungjawab profesional. Profesionalisme pula dibina melalui pembelajaran sepanjang hayat. Kesimpulannya, menghargai dan mempertahankan kecekapan profesional dapat melindungi klien, mengukuhkan kepercayaan masyarakat dan menjamin kelestarian profesional psikologi.